Apa itu produk AAA Condenser Cleaner Device? Alat tambahan ini adalah teknologi canggih dan ciri pintar dengan kawalan Wi-Fi secara jarak jauh menggunakan telefon pintar dan pemantauan data penggunaan tenaga elektrik secara masa nyata menggunakan aplikasi Smart Life. Penambahan Flexibly Mist Nozzle Spray menggambarkan proses pembersihan khusus untuk pemeluap, condenser, dan memberi tumpuan kepada penyelenggaraan pada bagi unit luar penyaman udara jenis split. Tujuannya untuk meningkatkan kecekapan sistem unit penyaman udara dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Metodologi, proses-proses dalam reka bentuk ini melibatkan analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Oleh itu, penyelidik menggunakan model ADI sebagai garis panduan dalam membangunkan reka bentuk dan fabrikasi produk. Ini adalah reka bentuk projek. Senarai komponen adalah seperti berikut: 1. Chopper pip. 2. Mist spray nozzle. 3. Water tank. 4. Water tank. 5. OC nozzle spray dan 6. Unit dalam. Spesifikasi produk. Reka bentuk dan fabrikasi produk melibatkan kos keseluruhan sebanyak 300 Rm. Cadangan penambahbaikan. Dengan penambahbaikan ini, sistem pembersihan unit luar ini dapat menawarkan prestasi yang lebih baik, menjimatkan tenaga, dan memberikan nilai tambah kepada pengguna. Berikut adalah beberapa aspek cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk pembangunan reka bentuk dan fabrikasi produk pada masa depan. 1. Aspek reka bentuk dan kecekapan menggunakan bahan yang tahan dan ringan. Tambah baik mekanisme prestasi pembersihan yang berkesan dan penggunaan optimal dengan sistem pembersihan pemeluap. Kertas ditanggalkan dan sistem pembersihan automatik diaktifkan. Apa yang berlaku? Bacaan arus menurun sebanyak 289A berbanding data spesifikasi M pada unit iaitu 390A disebabkan unit luar, outdoor, yang bersih dan pemindahan haba daripada pemeluap ke persekitaran berlaku dalam keadaan baik. Secara kesimpulannya, kecekapan sistem unit penyaman udara meningkat dengan sistem pembersihan pemeluap. Tanpa sistem pembersihan pemeluap, kertas surat khabar lama digunakan sebagai simulasi haba, debu dan kotoran yang menghalang pemindahan haba pemeluap, condenser, ke persekitaran. Apa yang berlaku? Bacaan arus meningkat sebanyak 414A berbanding data spesifikasi M pada unit iaitu 390A disebabkan unit luar, outdoor, yang kotor dan menghalang pemindahan haba daripada pemeluap ke persekitaran. Pemampat bekerja keras dan meningkatkan penggunaan tenaga. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, semua objektif kajian telah berjaya dicapai serta segala persoalan kajian turut dijawab dengan hasil analisis-analisis yang dilakukan sepanjang pembangunan sistem pembersihan unit luar penyamanan udara split ini. Ini membuktikan bahawa sistem pembersihan membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan kecekapan operasi. Kesimpulannya, penambahbaikan sistem pembersihan memberikan kesan positif terhadap prestasi keseluruhan sistem penyaman udara.